Assalamualaikum guys. Welcome to JustTube channel. Pada hari ini, macam biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah seram. So, anda juga kalau ada kisah-kisah seram, boleh juga menghantar ke email justtube046@gmail.com. Nanti saya akan provide the link lah. Cerita ni dari seorang penggemar yang tinggal di Malaysia. Beliau adalah seorang pemandu online. Kira kalau di Singapura seperti PHV driver lah, private hire driver. So satu hari ni sebelum beliau nak pulang dari kerja, maksudnya pada hari tersebut beliau ni kita namakan beliau ni Hashim lah, Hashim. Senang untuk macam nak jalan cerita ni. So Encik Hashim ni berkata, pada hari tersebut beliau tak sedap badan. So dia kata dia nak drive untuk berapa jam je lah. Dan beliau ni seorang driver malam. Daripada pukul 9 malam selepas isyak, dia akan mula kerja dan akhir sebelum subuh lah. So dalam Malaysia mungkin waktu subuh dalam sama kot dengan Singapura. Sebelum 5 lebih lah. So waktu kerja beliau, kita kalau di Singapura panggil graveyard shift driver. So dia kata pada hari itu dia dah mula bekerja, drive daripada 9 malam sehingga dalam pukul 1:30 lebih pagi. Dan hari tu actually dia tak berapa sedap badan lah. Dan tak bermaya lagi untuk sambung drive sehingga waktu yang biasa lah. Seperti sebelum pukul 5 lebih sebelum subuh. Pagi ya. So dia kata dia offline. Dia offline tu aplikasi. Dan dia nak isi minyak lah sebelum dia nak pulang. Mungkin kalau esok dia dah pulih, dia terus dah boleh sambung terus dari rumah, tak payah nak isi minyak lagi katanya. So dia kata, saya pergilah isi minyak. Tapi sebelum isi minyak, saya dah offline dulu aplikasi tu. Dah macam mana entah dia kata, lepas dia isi minyak, waktu dia dah perjalanan pulang dan nak sampai rumah tu, kata dia, tiba-tiba aplikasi handphone tu, yang online tu, tiba-tiba masuk order. Job order lah. Dia kata, aku rasa macam aku dah off aplikasi ni, macam mana boleh on balik Ke aku terlupa nak off, kata dia. Boleh dikatakan pada hari tersebut dia kata dia tak sedap badan. Mungkin dia pun lupa-lupa pada hari tu kan. Dia pun tak pasti dia ada off ke tak off ke, dia pun tak ingat pada waktu tu lah. So dia kata dah nak sampai rumah ni, dia kata. Dah nak sampai rumah, job tu masuk. Dia tengok dari point A ke point B ni, dia ada sebut lah actually tempat-tempat tu, tapi saya tak nak sebut nama tempat lah. Saya cuma istilahkan point A ke point B. Dia kata dari point A ni, dari point A ke point B ni, dia punya jarak agak jauh. Lebih kurang dia kata dalam 80 lebih kilometer. So dia kata nak ambil ke tak nak nak ambil ke tak nak, aku dah nak sampai rumah ni, dia kata. Dia masa yang sama tak sihat badan. Senang kata dia demam lah si Hashim ni. Tapi dah macam mana tadi kata, tak apalah, kemungkinan ni rezeki dah di depan mata. So dia ambil sebab harga, dia kata harga tu memang lumayan, dia cakap. Lumayan lah. Dia pun tak nak sebut lah harga dia berapa, tapi dia kata memang lumayan. Lumayan di mana
dia sendiri pun rasa macam nak tolak apa berat. Hati dia berat nak tolak itu job. Kira macam tak nak ambil tu job lah, nak cancel tu job. Walaupun dia sakit, dia kata oleh kerana harga tu lumayan, dia kata tak apalah, saya buat. So dia dapat tu order, dia buat. Itu job dia kata pembayaran dia bukan kredit, adalah secara tunai, dia kata. So dia pun pergi. Tempat yang dia harus ambil tu, jemput pelanggan tu, passenger tu, tak jauh lah daripada tempat yang dia berada tu waktu tu. Dalam 2,5 kilo saja dia cakap. So dia pun bergegas pergi. Dia pun dah sampai, mengikut lokasi, dia sudah sampai di destinasi. Itu dia kata pada waktu 2:30 pagi, dia cakap. 2:30 pagi. Bila dia dah sampai dekat lokasi tu, tak ada orang. Biasalah, dia cakap sekeliling tu memang ada peniaga-peniaga yang di tepi jalan, dia cakap. Tapi pada hari tu macam dia kata suasana dia agak macam muram sikit lah. Mungkin hari tu hari biasa, tak ramai sangat orang. Dan dia pun tak berfikir apa-apa lah, sebab dia pun tak sedap badan kan. Dia tunggu, tak sampai-sampai. So dia kata biasanya kalau pelanggan lambat, nanti akan dikenakan denda berapa ringgit gitulah, kata dia. So dia tunggu, tak sampai-sampai juga. So dia kata tak apalah, kemungkinan ini bukan rezeki. So dia pun mungkin dia nak cancel tu job lah. Baru saja dia cakap nak tekan cancel tu job, tiba-tiba ada bunyi ketukan pintu, tok dekat dia punya driver seat lah, driver punya tingkap. Dia pun terkejut. Lepas tu dia tekan tingkap tu, turunkan. Dia cakap, anda si Fulan? Betul. Okey, sila naik. So bila dia dah confirm itu job, that means orang dah sampai lah. Orang dah sampai. So dia masih tengok tu application job order tu. So dia pun tengoklah cermin tengah tu. Dia tengok cermin tengah. So dia cakaplah dengan pelanggan tu wanita. Kak, kakak nak pergi ke tempat ni, betul? So yang wanita ni pun cakap, ya betul. Tapi sebab dia baru nak tekan tu aplikasi, kira nak accept order lah. Kira dah dijemput, kira macam terus nak accept, teruskan perjalanan. Sebelum dia sempat nak tekan, dia kata, wanita tu kata, bang, nanti. Cakap, ya, apa dia? Dia tengok cermin tengah lah. Apa dia? Boleh tak bang, abang offline je, saya cancel tu job. Saya akan bayar abang tunai lah. Abang jangan risau, saya akan bayar abang. Kira pasal kalau ikut harga tu pun nanti kan yang pihak syarikat tu akan potong komisi driver tersebut. So dia kata tak apa, saya akan bayar abang jumlah yang penuh. So Hashim ni pun tak berfikir apa, dia kata baiklah, boleh saja. So dia pun tengok lagi sekali dia punya aplikasi tu, okey lah, dia cancel tu job. That means dia tak cancel, yang pelanggan tu cancel. So dia confirmkan itu job, okey, that means job tu dah cancel. Terus dia offline itu application. Dan dia pun teruskan perjalanan. Bila teruskan perjalanan tu, kira yang seperti apa yang saya katakan lah, perjalanan tu daripada point A ke point B tu dalam 80 lebih kilometer lah. So biasalah sebagai pemandu, dengan barang tak sedap, dia cuba nak entertain sikit lah kepada pelanggan tu kan. Tanya kepada passenger wanita tu, wah kak, lambat balik kak.
Jalan-jalan seorang-seorang gini okey ke? Kalau dekat rumah sana tak ada orang ganggu ke? Kakak ni pun bahasa jenis passenger tu lah. Passenger tu bahasa jenis tak cakap banyak. Dia cuma macam kata sepatah lah. Ya, betul, ya, itu je lah dia punya jawapan. Apa yang Hashim ni jelaskan lah. So Hashim pun tak fikir apa-apa. Dia cakap kemungkinan passenger ni pun dah penat, perjalanan pun jauh. So dia pun tak nak fikir apa-apa. Dia kata mungkin ni jenis passenger yang tak suka berbual lah. So dia pun tak nak ganggu. Dia naikkan aircon punya temperature, kasih sejuk sikit, teruskan perjalanan seperti biasa. So dia drive macam biasa. Sambil drive tu kan, biasalah kat Malaysia kan ada two way kan. So bila ada satu kenderaan tu yang datang daripada opposite way, dia kata biasanya akan cahaya kereta tu akan menghadap dia lah, tempat driver lah. So sambil cahaya tu mantul ke dalam kereta tu, dia tengok cermin tengah. Passenger tu dia macam dia tak tidur. Dia macam tengok ke bawah, macam ada cahaya lah. That means dia punya pemikiran is mungkin passenger ni tengah main handphone ke apalah kan. Dia pun tak fikir apa-apa. Dia tengok, so dia jalan seperti biasa. Sambil dia bawa pelan-pelan, bawa, tiba-tiba passenger tu pun cakap dengan dia, "Bang, nanti dah nak sampai, abang tak payahlah nak dropkan saya tempat lokasi yang tersebut tu, yang tadi di aplikasi. Dah dekat, tapi dekat yang dari situ, nanti saya tunjuk abang tempat mana yang saya nak turun. Dekat je bang dengan tempat tu." So driver si Hashim ni pun tak fikir apa-apa lah, cakap boleh lah, yelah, nanti awak tunjukkanlah kepada saya. Bawa seperti biasa, dia tengok cermin tengah, tengok side mirror kan. Itu kira macam tradisi pemandu lah, cek keselamatan kiri kanan dan sebagainya kan. Sambil bawa, dia tengok cermin tengah tu, masih lagi passenger tu masih tengok bawah dengan rambut panjang gitu kan. Ada macam cahaya lah, macam di muka. So ini biasalah, passenger masih main handphone atau apalah, kira main handphone lah senang kata. Dia bawa, dah nak sampai ni tempat destinasi ni, passenger ni pun tegur, "Okey bang, nanti depan tu ada selekor kanan, nanti abang masuk lorong tu." Dia pun okey. Bila dia masuk ke lorong tu dia cakap lorong tu gelap gila. Dia macam tepi-tepi tu macam bushes. Dia pun tak fikir apa-apa. Dia bawa pelan-pelan dengan harapan lampu cahaya kereta saja. Bawa pelan-pelan dalam sikit, baru dia nampak macam area perumahan dia cakap. Perumahan tu kira macam rumah-rumah daerah kampung lah situ, kata dia. Ini daerah pendalaman, kata dia. So bila dia dah nampak macam daerah perumahan-perumahan tu, tapi dia cakap, driver ni kata si Hashim ni, macam agak pelik sikit lah. Rumah-rumah yang ada ni macam sedikit cahaya, lampu pun tak ada. Biasanya kan rumah kampung ni mesti ada macam luar rumah dia ada lampu dan sebagainya. Tapi macam gelap je hari tu. Dia pun tak fikir apa, dia pun tak sedap badan, dia pun tak nak fikir apa, dia think positif, dia kata dia. Saya pun memandu je lah, saya pandu terus. Habis di depan tu ada satu jalan kecil lagi. So passenger tu kata, "Okey bang, nanti di depan situ sepatutnya abang boleh masuk tu lorong, jalan kecil tu lagi, baru tempat yang saya nak turun tu.
Tapi kat sana nanti memang susah abang nanti kalau abang dah masuk, susah abang nak ghostan sebab situ banyak jalan dia kecil. Situ pun ada kenderaan-kenderaan yang lain parking di situ. So susah abang nak ghostan balik nanti. So abang dropkan saya di sini, saya akan jalan kaki ke dalam. So dia cakap okey lah. Dia pun drive pelan-pelan, drive dah sampai ke tempat yang depan seleko kecil tu kan. Dia pun berhenti. Wanita tu, passenger tu pun buat bayaran secara tunai. Dia pun tak fikir apa-apa. Dia ambil, dia kata dalam 2 keping lah, 2 keping 100 kata dia. Dia ambil, dia simpan, taruh dekat celah tempat yang biasanya kat kita tu taruh botol air tu kan. Dia taruh duit kat situ. So sambil dia tengah nak letak duit tu, dia tak dengar bunyi pintu, tak bunyi apa. Tiba-tiba dia nampak perempuan tu dah keluar kereta dia. Dah keluar kereta lalu ke depan dengan harapan cahaya lampu kereta dia saja tau. So dia tengokkan, pasal si Hashim ni kata, saya cuma nak pastikan yang dia selamat ke destinasi, ke tempat arah dia lah, supaya tak ada apa-apa lah kan. Jadi dengan cahaya kereta saya, dia dapat nampak jalan tu sedikit lah sampai ke tempat dia. Niat dia gitu kata dia. Saya dah tengok perempuan tu dah agak jauh sikit. Dia pun masuk gear reverse, tengok kamera belakang. Dia pun tengok. Lepas tu macam dia teranggar batu sikit ke apa, dia stop. Lepas tu dia tengok ke depan. Dalam mas kelip mata je, dia reverse sikit je, dia cakap. Reverse sikit, rasa macam ada benda macam sangkut atau bokir batu besar ke apa. Dia pun okey lah, dia tengok, dia tukar gear macam biasa balik, drive ke depan. Dia tengok atas, perempuan tu hilang. Dia cakap tak mungkin perempuan ni hilang, dia kata dia. Sekejap je, aku cuma tekan reverse, tengok bawah, tengok atas balik, dah hilang. So aku pun tak fikir apa-apa. Duit pun dah bayar, alhamdulillah. Passenger pun dah sampai ke tempat destinasi. Dan aku harus berpatah balik, kata dia. 80 lebih kilometer lagi untuk patah balik. Jadi dia pun buat putaran balik. Dia keluar sambil lalu tempat yang sama yang ada perumahan-perumahan tadi kan. Baru dia perasan macam daerah rumah kiri kanan tu macam dia nampak ada cahaya balik. Tadi macam gelap, macam tak ada orang yang tinggal di rumah ni. Tapi tiba-tiba macam ada lampu, ada apa. Dia pun tak fikir apa. Sampai ke ujung tu, dah nak sampai ke main road, dia cakap tiba-tiba ada motor nak masuk. So sambil motor nak masuk tu, dia pun, si Hashim ni kata, dia pun lambai dekat rider tu, penunggang tu. Bang, ini kawasan ni sebenarnya apa ni bang? Abang memang tinggal sini ke? So yang rider tu kata, tak, saya sebenarnya tempat sini tempat kerja saya. Tempat kerja abang? Maksud abang apa? Ni yang belakang ni rumah-rumah. Rider tu kata, bang, rumah apa yang ada? Sini mana ada rumah? Ada tu, dia tengok. Baru dia perasan kat belakang tu memang tak ada rumah-rumah. Dia cakap, tu rider tu, brother tu cakap lah. Dia cakap, bang, banyak main-main. Saya nak pergi kerja ni. Ini setahu saya kawasan rumah. Saya baru hantar satu passenger wanita. Bang, saya kerja di dalam. Tempat dalam tu daerah perkuburan. Saya ni ahli kubur, penggali kubur. Saya nak pergi masuk kerja lah ni.
Hashim tu pun macam tercengang sekejap. Dia pun diam. Okeylah bang, Assalamualaikum. Abang hati-hati ya bekerja, saya pun nak pulang. Abang driver rider motor tu pun macam heran lah tengok dia kan. Macam, apa ni kan. Dia pun tu jalan. Sambil dia jalan tu, bila dia drive tu, kata dia, bila dia drive balik tu, dia sambil berfikir tau. Apa ni sebenarnya ni kan. Aku tadi hantar rumah. Rider tu pula, abang brother tu pula kata ini tempat perkuburan. Aku nampak tu semua rumah-rumah tu. Ada lampu. So, betul ke tidak ni kan? Sambil mandu dia tak fikir apa dengan badan dia yang tak sedap. Dia pun tak fikir apa. Dia pun jalan sampai ke rumah. Dah sampai destinasi rumah, dia pun park kereta dia. Dia dah off engine. Biasalah dia driver ni dia akan macam kemas-kemas sikit. Sebelum dia nak keluar kereta, dia kemas-kemas sikit. Dan dia teringat duit yang dia letak tu kat tepi tu, tempat yang biasa boleh letak botol air. Dia tengok duit tu jadi daun. Jadi daun 2 keping. Baru dia macam terfikir, kira betul lah. Tempat yang dia hantar tu sebenarnya bukan perumahan, kemungkinan tempat perkuburan. Dia pun tak fikir apa-apa, dia dah start badan. Dia pun balik ke rumah. Dia cakap, dia pun makan ubat, mandi, makan ubat, terus tidur. So, keesokan hari dia kata, dia masih tak berpuas hati. Dia masih berfikir-fikir. Dia kata, aku rasa tak puas hati lah. Aku nak patah balik ke tempat tu. Dia ingat lagi area mana dan dia cuba pergi. Waktu tu dia kata dia dah sihat sedikit, so dia cubalah pergi tempat tu. Nak lihat sendiri apa yang semalam terjadi. So dia pergi. 80 lebih kilo lebih ni. 80 lebih kilometer ni. Dia pergi balik. Dia pergi, dia ingat daerah kawasan ni yang ada lorong masuk, dia masuk. Dia masuk, sebenarnya memang tak ada perumahan apa-apa. Bila siang hari dia nampak, tak ada apa perumahan. Semua dia macam bushes tau, kiri kanan. Yang tinggi-tinggi, macam lalang-lalang tinggi. Cuma lorong tu sendiri je. Tiang lampu pun tak ada. Memang, dia cakap memang gelap lah. Harap dengan cahaya kereta dia je. So jalan. Apa pasal rasa macam makin dalam ni. Kalau dia ingat balik, kalau semalam tu masuk jalan, lepaskan perumahan tu, sekejap je dia dah berhenti. Dia nampak depan situ pun ada macam daerah perumahan. Dia jalan tu taklah macam terlalu dalam sangat, dia cakap. Dia pun tak fikir apa-apa, dia teruskan. Dia teringat, dia ada kata semalam ada satu simpang lagi, road kecil, yang jalan kecil yang boleh masuk lagi. Kan cerita dia gitu kan semalam. Dia kata, tak payah masuk bang. Depan situ nanti ada banyak kenderaan yang angkat parking situ. Susah untuk abang nak masuk, lepas tu nak gostan balik susah. Memang tak ada. Cuma lorong yang jalan tegak aja yang ada, dia cakap. Tak ada perumahan apa. Tak ada jalan yang simpang kecil. Dia memang terus je daripada awal yang saya masuk, dia kata. Dia terus sampai dia jumpa ada perkuburan di situ. Memang betul situ ada perkuburan. Dan nasib baik dia kata, dia ternampak
abang semalam yang penggali kubur tu, dia berjumpa lagi sekali. Dia cakap, bang, abang ingat tak saya? Kau yang semalam masuk sini kan? Okey bang, saya tahu ni tempat perkuburan. Saya tak nak bincang apa-apa. Boleh tak saya ambil nombor telefon abang? Nanti kita berbual. Baiklah, dia cakap. Ambil nombor saya. Jadi abang penggali kubur ni kasih nombor telefon kepada si Hashim. So petangnya, dia kata, si Hashim kata, petangnya si Hashim ni telefon hubungi abang penggali kubur tu yang berada tu. Assalamualaikum bang. Cakap, Waalaikumsalam. Abang ni saya yang driver tu. Ya. Abang dah kat rumah ke? Saya dah sampai rumah dah. Saya memang shift malam. Malam sampai ke pagi, dalam pukul 10 lebih itu saya dah pulang lah. Nanti malam saya masuk kerja balik. So boleh berbual tak ni bang? Boleh. Okey bang, saya cuma nak tanya satu. Abang, semalam tu saya nampak abang kan? Betul. Saya sebenarnya baru habis hantar passenger wanita dekat depan sana, yang jalan tegak tu. Saya nampak habis, daerah situ ada kawasan perumahan. Sehinggalah lepas saya dah hantar wanita tu, saya patah balik, saya nampak abang masuk dalam jalan dalam tu. Saya nampak abang, saya nak keluar, abang masuk dalam kan. Abang nampak saya kan? Ya betul. Di situlah saya bertanya dengan abang, tapi saya tak nak cerita panjang. Hari ni saya cuma nak bertanya lah, untuk kepastian tu yang buat saya datang lagi sekali. Memang betul apa yang abang cakap. Di situ area perkuburan dan tak ada perumahan langsung. Dan abang nak tahu tak, bila saya pulang, saya perasan itu bukan duit sebenar bang. Itu jadi daun bang, duit tu. Sebenarnya kalau awak nak tahu, awak bukan driver pertama yang melalui tempat di sini. Dah banyak kali dah saya jumpa driver-driver seperti awak yang masuk di lorong tu, yang sebenarnya di dalam tu ada perkuburan, tempat perkuburan. Tempat perkuburan tu sebenarnya baru. Itu adalah tapak baru yang kita bina untuk tukar tempat dari kawasan nama peredaran situ, which is dia tak nak kongsi tempat tu nama apa. So dia kata itulah tempat yang projek baru yang mereka harus gali untuk mengalihkan tempat perkuburan lama ke tempat situ. So dia kata awak bukan driver yang pertama melalui perkara ni, dia cakap. So dia cuma nasihatkan saya, berhati-hatilah lain kali. Bersyukur tak ada apa-apa terjadi pada awak. Cuma dia kata awak sahaja driver yang patah balik mencarikan kepastian apa sebenarnya berlaku. So dia dah terangkan, si Hashim ni pun dah dapat kepastian. Dia cakap mungkin ini satu ujian bagi dia, dan mulai hari itu dia tidak drive lagi waktu malam, dia tukar kepada waktu siang. So sampai sini je lah cerita dia. Driver taksi online lah. Okay, tak nak sebut nama syarikat apalah. So kita cuma kata driver taksi online lah ya. Si Hashim ni kata, sejak hari tu saya dah tak drive lagi pada waktu malam. Saya hanya drive pada waktu siang saja. Kepada anda yang sekiranya ada cerita-cerita yang misteri atau pengalaman seram yang berlaku pada anda, saya akan provide link di bawah, email. Boleh kirimkan kepada saya dan saya akan ceritakan cerita anda. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Kisah Seram Just Tip Channel. Assalamualaikum. Awak nak masuk? Bang! Terus aku macam dah terkejut tu. Nak buat apa lagi kan? Ada ketawa. Dik, minta maaf ya.
kunci tak tahu mana saya letak. Tak apa adik, letak je luar. Nanti cik akan angkat sendiri.